Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata madah nan indah, awal bismillah pemula bicara. Tak kenal maka tak cinta. Dengan ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Hana Syazwani binti Ahmad Tarmizi dan saya berumur 10 tahun. Sekolahku syurgaku. Begitulah kecintaan saya terhadap tempat saya menimba ilmu, iaitu di Sekolah Kebangsaan Demang Paha, Masjid Tanah Melaka, berkod MBA 0045. Pada hari ini, saya akan mengupas buku di hadapan saya ini. Buku ini bertajuk Menjejaki Tamu Bukit Tanjung. Dengar tajuk sahaja, saya telah tertarik hati untuk mengetahui apa kisah di sebalik tajuk ini. Selain itu, saya juga tertanya-tanya, siapa pengarangnya? Rupanya, buku ini telah dikarang oleh seorang penulis yang sangat berbakat bernama Nordin Saad. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Perlis yang banyak menghasilkan karya dalam pelbagai genre. Buku Menjejaki Tamu Bukit Tanjung ini merupakan karya kelima beliau yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2007. Buku ini mempunyai 148 halaman bercetak. Dari sudut fizikal pula, buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu muka depan buku ini diletakkan gambar 5 bayangan remaja menunjukkan buku ini adalah berkisarkan tentang mereka. Selain itu, bahasa yang digunakan di dalam buku ini juga mudah difahami serta sesuai untuk semua peringkat. Maka, tidak hairanlah keunikan buku ini menyebabkan saya tertarik untuk mengupasnya dengan lebih terperinci. Buku ini menceritakan tentang 5 orang murid sekolah yang bernama Rizal, Kok Siong, Linggam, Hizwairi dan Azwa. Mereka merupakan rakan sekelas tahun 5 dedikasi. Mereka telah ditugaskan oleh Cikgu Harun yang merupakan guru mata pelajaran sains untuk mencari spesies tumbuhan menjalar. Rizal selaku ketua kumpulan berhasrat hendak mencari spesies tumbuhan tersebut di dusun buah datuknya. Berdasarkan epilognya sahaja, saya telah tertarik dengan elemen perpaduan yang ditunjukkan. 5 sekawan yang terdiri dari 3 kaum majoriti di Malaysia telah bersatu hati menjadi sahabat karib. Cerita ini dikupas lagi apabila Pak Sahak, iaitu penjaga dusun buah yang dimiliki oleh Datuk Rizal, memberitahu Rizal bahawa terdapat seekor harimau yang sedang mengganas di dalam dusun tersebut. Namun, tanpa diketahui oleh mereka, terdapat satu rahsia yang tersembunyi di sebalik dusun buah tersebut. Bukanlah rahsia yang menakutkan berkaitan harimau seperti yang dicanang oleh Pak Sahad, tetapi rahsia yang melibatkan keselamatan negara serta keamanan penduduk sejagat. Pak Sahad yang disangka mulia rupanya adalah seorang pembelot negara yang tamak dan mementingkan diri. Dia telah melancarkan kegiatan membawa masuk pendatang asing secara haram ke Malaysia melalui jalan masuk di dusun buah Datuk Rizal yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand. Saya berasa bahawa khianat yang dilakukan oleh Pak Sahak ini adalah hal yang sangat parah. Lihat saja warta-warta berkaitan pendatang asing tanpa izin ini. Keselamatan negara kita tergugat diketamakan sesetengah individu. Berita tentang harimau yang mengganas di dusun rupanya hanya dusta semata-mata untuk mengaburi mata orang kampung. Rizal dan rakan-rakannya berjaya memerangkap Pak Sahak dan rakan kroninya. Antara nilai yang saya perolehi berdasarkan buku Menjejaki Tamu Bukit Tanjung ini adalah nilai setia kawan. Nilai boleh dilihat pada 5 sekawan ini apabila mereka bersama-sama mengharungi cabaran dan dugaan yang menimpa mereka yang dihadapi semasa melaksanakan tugasan kumpulan. Selain itu, nilai yang lain adalah bekerjasama dan saling bantu-membantu, di mana di dalam buku ini menunjukkan Rizal dan rakan-rakannya bekerjasama melaksanakan strategi yang telah diatur supaya Pak Sahak dapat diberkas oleh pihak berkuasa.
Tidak lengkap sesuatu cerita tanpa pengajarannya. Buku ini memberi pengajaran bahawa kita mestilah menghindari diri dari kegiatan yang mencemarkan daulat negara. Sikap patriotisme haruslah menebal di dalam diri kita agar kita dapat bersama-sama menjaga keselamatan masyarakat Malaysia. Janganlah kita sewenang-wenangnya dikaburi oleh wang dan harta benda hingga sanggup menggadaikan maruah negara. Kesimpulannya, buku bertajuk Menjejaki Tamu Bukit Tanjung ini sesuai dijadikan bahan bacaan oleh semua masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja kerana mengandungi pelbagai pengajaran serta nilai murni yang patut dicontohi. Sekian, terima kasih.